Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, video kali ini kita akan membincangkan sambungan daripada kita punya case integration. Sebelum kita ada integration part yang pertama. Yang part yang kedua ni kita akan bincangkan sambungan tentang definite, area dengan volume. Pertama sekali kita akan bincangkan tentang definite dulu. Baik, dalam definite ini adalah sambungan kepada kita punya case indefinite dulu. Konsep yang sama, cuma dia ada lain sedikit sahaja. Saya ambil contoh, kalau kita nak integratekan, katakanlah x kuasa 2 tambah dengan 3 dx. Saya ambil contoh. So kalau case ini case indefinite. Kenapa kita kata ini indefinite ataupun kamiran tak tentu? Sebab kita tak ada limitation integration kita. Okay, so kalau tak ada, kita lepas kita integrate, kita akan tambah dengan c di belakang. So dalam case definite kita akan nilai, saya ambil contoh 0 hingga 1 lah. Okay, so kalau kita integrate asas macam biasa. Kalau kamu tengok dalam video yang pertama dulu, saya dah bincangkan daripada case by case, daripada satu case bagaimana case ni dan case ni dan sebagainya. Kamu boleh refer dalam video part yang pertama. Itu asas-asas tu saya tak akan terangkan secara lanjut lah. Kita terus bincang tentang definite dan area dan volume. Baik, nak kita integrate, so x kuasa 2 tambah dengan 3, kita integrate akan jadi x kuasa 3. Sebab apa? Sebab kuasa tu kita tambah dengan 1. Dan jangan lupa, lepas kita tambah dengan 1, 3 tu kita akan bahagikan dia. So kita tambahkan dengan 3x, yang tak ada x kita tambah dengan x. Kalau case dulu indefinite, kamiran tak tentu, kita tambah dengan c di belakang. So dalam case definite, kita akan transferkan limitation kosong dengan 1, yang mana 1 ni kita akan masuk ke dalam equation kita. So akan jadi 1 kuasa 3 sama dengan 1 per dengan 3, tambah dengan 3 darab dengan 1, kamu akan dapat 3 juga. So ini yang pertama. Kemudian tolak, wajib tolak. Tolak dengan substitute kosong masuk ke dalam. So kosong masuk ke dalam, kosong kuasa 3, kamu akan dapat kosong. Kuasa 3 bahagi dengan 3, tambah dengan 3 darab kosong, kamu akan dapat kosong juga lah nanti. Okay, so 1 per 3 tambah dengan 3, tolak dengan kosong. So 1 per 3 ni per dengan 1, 9, 10 per 3, tolak dengan kosong. So ini saja jawapan akhir kita. Ini beza dia di antara definite dengan indefinite. Kalau indefinite, jawapan kita akhir kita akan tambah dengan C, dan nilai C tu mungkin kita boleh cari. Tapi kita akan dapat equation. Tetapi case definite, kita akan dapat kita punya jawapan akhir dalam bentuk jawapan nilai unit. Unit dalam nilai lah, dalam satu nilai. Baik, itu asas kita. Dan saya teruskan lagi, saya ambil satu contoh. Katakanlah kita ada x tolak dengan 3, kita kuasakan dengan 3 misalnya kata. Nak integrate dx, ni case indefinite. Nak jadikan definite, saya akan kosong dengan 1 dah, saya ambil contoh. Limitation dia bukan 0 sampai 1 ya, macam-macam lah, 2 sampai 3, 0 sampai 5, 5 sampai 7 dan sebagainya. Selalunya lower di bawah, atas kita panggil upper. Lower dengan lower limit dengan upper limit. So boleh integrate terus tak? Boleh. Kalau kamu refer balik dalam kita punya kaedah-kaedah dan case-case by case yang kita telah bincang dalam video yang pertama, ini kamu terus boleh integrate. X tolak 3, kamu kuasakan dengan 4, bahagikan dengan 4, darabkan dengan 1. Sebab apa 1? Kita akan differentiate di dalam ni, kita akan darab 1, akan letak di bawah. So kalau kita punya case indefinite tambah dengan C, beza dengan case definite, kita transferkan limitation kosong dengan 1 pi belakang. Okay, so kamu boleh gantikan 1 ke dalam. 1 tolak dengan 3, negatif 2. So kamu dapat, buat je lah. So saya buat lah, kita awal-awal ni. So kita ada 4. So tolak dengan kosong masuk ke dalam. Ini saya kata tak semestinya kita akan dapat kosong. Kosong tolak dengan 3, kuasakan dengan 4, bahagikan dengan 4. So kamu selesaikan, 1 tolak 3 sama dengan negatif 2, negatif 2 kuasa dengan 4, kamu akan dapat 16 positif. 16 bagi 4, kamu akan dapat 4. So tolak dengan negatif 3 kuasa dengan 4, kamu akan dapat 3, 27, 81. Kamu akan dapat positif 81, 81 per 4. Boleh selesaikan tak? Boleh selesaikan. 4 tolak 81 per 4, 4 per 1, 16. 16 tolak dengan 81, 16 tolak dengan 81. So kamu akan dapat sama dengan negatif 65. So negatif 65 per dengan 4. So ini jawapan akhir kita. Baik, so itu jawapan akhir kita. So itu case dalam definite. Baik, dalam case area, saya terangkan area pula. Area dan volume lebih kurang sama lah formula dah. Saya terangkan tentang area dulu. So yang pertama kita bincangkan tentang area. Apa itu area? Baik, area itu kita pecahkan kepada 2. Yang pertama, area boleh pergi ke x axis, dan yang kedua nanti kita akan bincangkan area yang pergi kepada y axis. Okey, kita pecah kepada 2. Okey, baik. Yang pergi kepada axis, x axis, macam mana tu keadaannya? Macam mana keadaannya? So kita akan lukis sikit gambar rajah kita. Katakanlah kita ada satu gambar rajah macam ni. Saya ambil contoh. Okay, so area ni kena berhati-hati sikit sebab kita ada part yang positif, kita ada part yang negatif.
Kalau volume tak ada masalah. Okay? Kenapa saya kata tak ada masalah? Kenapa area ni ada masalah sikit? Sebab, saya ambil contoh lah. Katakanlah ini point ni adalah A. Saya ambil contoh. Point ini yang intersection kat sini adalah B. Point sini adalah C. Dan point kat sini adalah, katalah saya ambil ni adalah D. Okay? So, A, B, C dan D. Contoh, dia nak minta kita carikan area daripada point sini sampailah yang area di belakang. Ya, ini curve kita kan, area under the graph lah, dia sentuh kepada x axis. Sebab tu kita kata area ni dia integrate terhadap x axis. Okay, so area yang integrate terhadap x axis ini adalah y. Baik, apa formula kita? Formula kita nak tahu dulu. Kalau x axis, formula kita wujudkan area y dx. Ini formula asas yang kamu kena tahu, mesti daripada A hingga ke B. Okay, ini formula untuk x axis. Kalau y axis, dia punya formula akan jadi integrate x dy. Y axis dy. Kalau x axis dx. Okay, so ini adalah x dy. Okay, A hingga B. Okay, baik. Kenapa saya kata ini perlu berhati-hati? Sebab dalam area kita ada part positif dengan part negatif. Okay, part positif dengan part negatif. Baik, macam mana yang kita kata part positif dengan part negatif tu? Alright, kita akan bincangkan. Ya, yang mana area yang di atas ini adalah area yang part kamu akan dapat area A. Saya labelkan ini area B, ini area C. Yang mana area A ni adalah area positif. Area B kamu akan dapat area yang negatif. Area C adalah area positif juga. Tetapi berhati-hati sebab dalam area tidak ada negatif. Sebab kalau kamu belajar fizik, kita kata bahawa area is one of the scalar quantity. Scalar quantity that has a magnitude only, don't have the kita punya direction. Ya? So bila kita kata ada magnitude sahaja, yang mana negatif ni jawapan yang kamu akan dapat akhir tu kamu akan positifkan. Baik. Jadi makna kata, kalau kamu nak cari area yang bahagian sini saja, okey, A hingga B, cantik. Kamu terus integrate ya. Kalau kamu integrate, kamu akan dapat jawapan. Jawapan dia mesti positif. Tapi kalau kamu integrate B hingga C, kamu akan dapat negatif. Dan jawapan area tak boleh ada negatif. So kita akan positifkan ya, supaya kita akan dapat area yang mana memang sedia ada positif. Dan area C, kita akan dapat positif juga. Mana kata, kalau katakanlah soalan tak label A, B, C dan D, contoh kata, ya, dia suruh cari A, dia luar ada shaded ya. Lepas tu dia suruh cari area daripada A sampai D. So kita tak boleh terus A sampai D. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita ada part positif di atas, kita ada part negatif di bawah. Ini masalah dah. Ya, ini masalah area. Volume tak ada masalah. Volume kita terus boleh integrate A sampai D. Tapi area kita kena pecahkan. Yang mana positif sebagai positif, ini negatif, ini positif. Mana kata, kalau dalam kes ni, kalau nak cari area ni, kamu kena cari area bersasingan. Mula-mula cari area A dulu. Area A sama dengan integrate daripada A hingga B. Okay, apa? X dy ke Y dx? Akan jadi Y dx. Sebab apa Y dx? Dx ni adalah perhatian X. Tetapi kita bukan integrate Y. Sebab apa bukan integrate Y? Sebab kita akan gantikan equation Y ni, yang ada equation lah, Y sama dengan berapa. So kita akan masukkan equation Y tadi tu ke dalam ni. So kita nak integrate X juga sebenarnya. Ya, kita akan with respect to the x axis. Ya, baik, kita akan dapat area A. Kemudian nak cari area B macam mana? Area B kita akan cari sama dengan integration. Okay, integration B hingga C. Formula equation yang sama juga. Tetapi berhati-hati sebab area B kamu akan dapat negatif. So nak positifkan dia, saya letaklah modulus kat sini. Tak perlu buat modulus lah. Sebab apa? Sebab bila kamu selesai kamu akan dapat negatif. Negatif tu kamu terus positifkan dia saja. Okay, dah sedia ada positif. So area C pula kamu nak cari. So dia akan jadi integrate daripada C hingga D. Ya, C hingga D, point C hingga point D. So Y dx juga. So ini memang kamu akan dapat positif. Kemudian kamu tambah je lah. So total area shaded sama A tambah dengan B tambah dengan C. So ini kita punya shaded region kita. Okay, baik. Untuk kita punya Y axis, saya lukis dulu. Ya, kalau Y axis contohnya macam ni. Ini graf kubik kuasa 3. Sini Y, katalah ini X. So dia nak daripada sini sampai ke sini, contoh kata. Dia nak area ni, tap. Okay. Dalam kes ni sama juga. Ya, sebab kita ada A, katalah ini B, ini katakanlah C. Okay. Kamu akan ada pecahan dua. Ya. Yang pertama kamu akan dapat yang positif, dan yang kedua kamu akan dapat yang negatif. Yang mana positif, yang mana negatif? Yang ini akan jadi positif, yang sebelah kiri dia akan jadi, ini B akan jadi negatif. Okay, jadi negatif. Sebab apa jadi negatif? Sebab dia berada sebelah kiri. Ya, baik. So maksudnya bila kita nak dapatkan volume kita kata area A, macam mana dapat area A? Area A daripada B hingga C kan, limitation B sampai C. So integrate
X dy. So ini terhadap Y axis. Area B pula macam mana? Area B daripada A hingga B. A hingga B. So X dy juga formula yang sama, tetapi kamu akan dapat negatif dekat sini. So yang mana negatif ni kamu akan positifkan di akhir jawapan nanti. Okay? Lepas negatif tu kamu dapat jadi positif. So kamu ambil A, kamu campur dengan B. Kamu tak boleh sama sekali untuk kamu combinekan terus, integrate A sampai C terus. Contohnya A sampai C terus. Kamu akan dapat jawapan yang berbeza. Berhati-hati untuk part area. Ini saya kata berhati-hati. Ya, berhati-hati. Baik. So itu area. Ya. Baik. Untuk volume pula, simple. Volume simple. Volume is very simple. So kalau kita nak carikan volume, okay, volume, kalau volume untuk X axis senang ya. Y axis, kalau kamu dah faham area tadi, senang ya. Ya. Y axis. Okay. Katakanlah saya lukis dulu sikit. Okay, saya ambil lukis dulu sikit. Kalau kita nak cari, katalah area macam tadi. Daripada A sampai C. Contohnya. Ya. So, kalau dalam kes tadi, kita kena asingkan. Sebab positif negatif. Tapi dalam kes ni, tak perlu kamu asingkan. Tak perlu asing. Sebab apa tak perlu asing? Kamu terus boleh integrate daripada A hingga C. A hingga C. Tadi X kan? Ini Y kan? Kalau tadi dalam formula untuk kita punya X axis, kita akan ada dx di belakang. Y dx. Ini pun sama juga. Y dx juga. Y dx juga. Okay? Y dx juga. Tetapi kita perlu ada pi di depan, kita ada kuasa 2 di atas. Ini beza dia. Ini formula dia. Okay? Kalau untuk X, Y axis, saya lukis sikit. Okay? So, katalah macam ni tadi. Katalah ini kita punya A. Katalah ini kita punya B. So, ini kita punya area. Tapi kita nak rotate 360 degree terhadap Y axis. Ini rotate kita tadi. Rotate terhadap kita punya X axis 360 degree. Dia rotate macam tu. Ya? So, bila kita rotate, kita akan dapat apa? Kita punya formula akan jadi integration daripada A hingga B. Kita punya tetap X dy juga. Tetapi kita ada kuasa 2, kita ada pi kat depan. So, ini formula kita. Saya cuma terangkan part ini. Ya? Baik. So, ini adalah volume. So, kamu integrate macam biasa. Cuma volume ni biasalah. Kamu kena sikit imagine sikit. Contohnya, saya bagi contoh sikit lah kalau imagine. Katakanlah saya ada straight line je lah. Ya? Saya ada straight line. Tak. Kamu nak integrate kan kita ni, nak rotate kan volume ni 360 degree terhadap X axis. So, bila kamu rotate 360 degree, kalau yang minat lukisan tu cantik lah. Kamu akan boleh bayangkan. Cuma bayangkan pen ni, center, ada set, kamu rotate. So, apa akan jadi? Kamu akan bentuk seolah-olah akan bentuk satu cone. Kamu akan bentuk satu cone. Ini X axis tadi. Okay, ini X axis tadi yang kita lukis. Ini X axis yang kita lukiskan shaded region tadi. So, kita rotate, kita akan dapat bentuk cone. Yang mana volume selalu macam ni. Tetapi volume ni 360 degree. Dalam level SPM kita nampak kebanyakannya soalan 360 degree. Tak mustahil dia suruh 180 degree ya. Seolah-olah setengah cone. Jadi kamu punya formula ni kamu kena bahagi dua ya. Satu darat ataupun darat 1/2. Ya. Baik. Kita ambil satu contoh soalan. Ya, satu contoh soalan. Saya sediakan satu contoh soalan yang mana soalan ini adalah daripada Kelantan. Ini soalan Kelantan paper 2. Baik, dalam soalan Kelantan 2015. Paper 2. Dia bagi gambar rajah ni, dia bagi straight line. Straight line ni dia bagi dalam bentuk, ini form apa? Dia dalam bentuk intercept form. Balik dalam koordinat geometri kita ada intercept form. Kalau kita tengok dekat sini kita dah tahulah X/2 tambah Y/4. 2 ni adalah merujuk kepada intersection of X axis. 4 ni intersection of Y axis. Right? Kemudian kita ada curve pula. Ini curve kita. Okay, baik. Yang pertama dia minta H dengan K. Kalau kamu tengok di sini, H dan K adalah tangent. Tangent ataupun intersect at one point. Kalau intersect at one point, maksudnya apa? Maksudnya, kamu kena selesaikan dengan menggunakan kaedah persamaan serentak. Ya, persamaan serentak. Ingat balik dalam chapter 4 form 4. Ya, dalam chapter 4 form 4. So, persamaan serentak kamu akan dapat intersect form. Ya, intersection point. Satu point je lah dalam intersect. Sebab dia tangent. Satu point dia sentuh. Saya ambil contoh. Katakanlah kita ada, saya ambil curve dulu lah. So, Y sama dengan 3 tolak X kuasa 2. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, kita akan ambil X/2 tambah Y/4 sama dengan 1. Ini persamaan 2. Betul? Cuma dalam kes ni, saya tak maulah letakkan 2 ni masuk ke dalam ni. Sebab kamu akan melibatkan fraction dalam fraction. Saya cuba elakkan fraction. Per 2 kan, per 4 kamu combine kan. So, ini darab 2. So, akan jadi 2X ke atas tambah dengan Y. Per dengan 4 betul? Per 4 saya pindahkan sebelah sana. Ini per sama dengan 4. 1/4 sama dengan 4. Ini question 2.
Jadi seterusnya apa? Kaedah persamaan serentak, kita subkan 1 ke dalam equation 2. Masukkan 1 ke dalam equation 2. Ini y kamu, masukkan y ni. So, jadi 2x tambah 3 tolak x kuasa 2. Perlu buat bracket tak? Perlu buat bracket sebenarnya. Tapi dalam kes ni tambah, saya tak perlu buat pun tak apa. Pecah pun sama juga dengan 4. Bentuk apa kamu dapat? Persamaan kuadratik. Dalam persamaan kuadratik, macam mana kita nak selesaikan? So, secara kuadratik lah. So, ni negatif kan? So, saya pindahkan semua sebelah sana. So, akan jadi x kuasa 2. 2x pindah sebelah sana. Negatif 2x. 3 pindah sebelah sana. Akan jadi tolak 3. So, 4 tolak 3 sama dengan positif 1. Sama dengan kosong. Tapi saya baca terbalik. Ya, bagaimana nak selesaikan? Ya, kaedah ni saya nampak boleh kita gunakan kaedah penfaktoran. So, ini x 1. So, jadi 1 dot 1 sama dengan 1. So, ini sebab negatif 2. So, kita tolak 1 tolak 1. Ya, ya, kamu akan dapat poin 1. X sama dengan 1, X sama dengan 1 juga. So, X kamu sama dengan 1 je. Okay. So, nak selesaikan, kamu boleh test guna kalkulator. Kamu boleh test guna kalkulator. Kamu boleh test guna kalkulator. So, masukkan kita punya equation. Masukkan 3. Masukkan point dia 1. Negatif 2. Dan kamu masukkan 1. Kamu akan dapat 1 dengan 1. Kamu akan dapat 1, 1. X1 pun 1. X2 pun 2 juga. 1 juga. Ya. Nak dapat y macam mana? Kita akan gunakan persamaan 1 lebih cantik. Persamaan 2 pun boleh dapat juga. Ya, kita gunakan persamaan 1. So, from equation 1, when x is equal to 1, so y kamu sama dengan 3 tolak dengan 1 kuasa 2 tolak 1 sama dengan 2. Oleh yang demikian, koordinat A tadi adalah sama dengan 1, 2. Apakah ini jawapan akhir kita? Ya? Kamu cuba jawab. Apakah ini jawapan akhir kita? Kalau yang jawab ya itu, salah jawapan kamu. Ya, salah jawapan kamu. Sebab apa saya katakan salah? Sebab apa saya kata salah? Ya, sebab kamu tengok balik dalam soalan, dia nak apa? Dia nak value of h dengan k. Dia tak nak pun koordinat a. Ini kamu bagi koordinat a. So h dengan k apa? H dengan k, so kamu kena conclude kan, tak boleh macam ni. So kamu conclude kan, oleh yang demikian h sama dengan 1, k sama dengan 2. Kalau kamu tinggalkan dalam bentuk macam ni pun betul je jawapan kamu. Tetapi kamu akan hilang satu markah sebab jawapan akhir tak ikut kehendak soalan. Soalan nak h dengan k. Baik, kita teruskan lagi. Dia nak area of shaded region. Nah, nampak area ni, area kecil ni. Tapi nak cari macam mana? Ini kamu kena imagine. Kalau saya lukis balik semula. Mari kita lukis sikit. Okay, kita lukis balik semula. Okay, so kita ada straight line pergi ke bawah. So kita ada macam ni, lebih kurang macam ni. Right, so nak area shaded region kat sini. So nak cari area shaded region ni, kamu kena imagine kuat sikit. Ya, kamu kena kuat imagine sikit. Sebab apa saya kata perlu kuat imagine sikit? Sebab kamu tengok yang mana di atas. Di atas ni adalah memberi kita punya area yang lebih besar. Dalam kes ni kalau kamu nak pergi kepada y axis pun boleh juga. Tetapi saya nampak baik kita turunkan kepada x axis. Lebih cantik ya. So ini point A tadi. 1, 2 tadi. Okay. So kalau saya limitkan sampai ke sini, kamu nampak tak straight line ni? Nah, bentuk apa ni? Bentuk trapezium. Nampak? Bentuk trapezium. Yang mana tinggi tadi saya dah kata apa? Intersection point. Intersection form. So ini adalah 4. Sini sama dengan 2, betul? Right? So itu dah. Ini tinggi ni sama dengan 2. So maksudnya kalau saya keluarkan kita punya trapezium, ni trapezium kita kalau nak cari area, kita akan tolakkan area yang curve ni, kosong ni. Baru kita dapat yang atas. Cari area di sini dulu. Tinggi sini sama dengan 4 tadi. Tinggi sini sama dengan apa? Tinggi sini sama dengan 2. Tapak ni apa? Tinggi ni apa? Sama dengan 1. So kamu gunakan formula trapezium lebih mudah. Nak gunakan integration pun boleh lah tapi saya gunakan trapezium. 1/2 darab dengan parallel ni tambah 2 tambah 4 sama dengan 6 darab dengan 1. 1/2 darab dengan 6 so sama dengan 3 unit kuasa 2. Ini final area untuk area. Belum habis lagi jawapan kita. Nak cari area yang curve ni. Nak cari area yang curve. Okay. So area yang curve ni so sama dengan apa? Kosong ini sampai 1 lah. Ini sama dengan 1 kan. Okay. Kita nak cari area ni je. So, kita akan gunakan konsep integration. Integration terhadap apa? Kalau terhadap X, formula kita apa? Integration terhadap X, kita akan integratekan Y dx. Ini formula untuk X axis, area. Ya. So, kita akan masukkan Y kita. Formula Y kita, Y merujuk kepada curve. Jangan masuk straight line. Masuk straight line, hancur jawapan kamu. Ya. So, kita akan masukkan equation straight curve. Equation curve kita 3 tolak dengan 2X kuasa 2. Ataupun sini. 3 tolak X kuasa 2. 3 tolak X kuasa 2. dx lah sebab terhadap paksi x. Ini x kita, paksi x axis kita. Baik, nak limit kepada apa? Ini case definite ni. Limit kepada apa? Yang daripada sini sampai ke sini. Sebab kita daripada sini sampai ke sini 0 hingga 1. Integrate lah. So 3x tolak x kuasa 3 bahagi 3 jangan lupa. So masukkan 0 hingga 1. Ya, selesaikan. Masukkan 0 kamu akan dapat 0. Tolak dengan gantikan 1 dulu.
Gantikan 1 dulu. So akan buat 3 darab dengan 1 tolak dengan 1 kuasa 3 sama dengan 1 per 3. Keseluruhan tolak dengan gantikan kosong kan, balik kosong kan. Berarti tak semestinya kosong yang kamu akan dapat, ya. Kadang-kadang kamu akan ada nilai. So dalam kes ni kosong lah, ya. So 3 tolak dengan 1 per 3 per dengan 1 9 8 per 3. So ini 8 per 3 unit kuasa 2. Apakah ini jawapan akhir kita? Tidak. Sebab kita akan ambil trapezium keseluruhan besar tadi, kita akan tolak yang curve yang bahagian sini, kamu akan dapat balance dekat atas ni. Oleh yang demikian, kita punya shaded region adalah sama dengan 3 tolak 8 per 3, 3 per 1, 9 per 9, 9 tolak 8 sama dengan 1 per 3 unit kuasa 2. So ini sebabkan kita punya area, ya. Itu jawapan kita. Baik. Seterusnya kita masuk bahagian area. Kita minta apa tadi? Dia minta area. So kalau nak tadi nak minta area, sekarang dia minta apa? Dia minta volume. Baik. Kalau volume, kamu guna hati-hati betul-betul Dia tak nak volume yang kita punya area ni shaded region. Shaded region yang kamu nak masuk ke dalam, ya. Tapi dia nak apa? Apa ya? Tiba-tiba tak clear pula. Tunggu sekejap, ya. Okay, alright. So, okay, baik. Dah cantik. Alright. So, dia ada masalah sikit tentang video kita tadi. Okay, minta maaf, kita continue. Baik, untuk volume pula. Volume dia minta volume revolution in terms of pi. Jawapan akhir kamu mesti dalam bentuk pi Pi ni tak dihilangkan. When the region bounded by the curve y axis. Maksudnya y axis kita, curve kita ke y axis dengan y sama dengan k. K kita sama dengan apa tadi? K kita sama dengan 2. So ni k kita sama dengan 2. Right? So bila k sama dengan 2, so maksudnya dia nakkan kita ambil bahagian yang mana yang nak rotate Kita nakkan bahagian sini saja. Sampai sini, ini k kita. Ini sahaja yang rotate terhadap apa? Terhadap 360 degree terhadap y axis. So dia rotate ke sebelah sana. Kalau kamu boleh imagine dia akan bentuk macam mana? Ni curve kan? Rotate kan? Rotate 360 degree ke sebelah sana kan? 360 degree. So dia akan jadi apa? Dia akan bentuk hemisfera. Bergerak macam tu. Nampak tak? Allah, terlebih pula. Ya? So hemisfera. Yang ni kamu punya shaded region tadi. Paruh ni kamu rotate 360 degree, dia akan bentuk hemisfera. Bentuk macam helmet lah. Helmet kura-kura orang panggil. Helmet macam kura-kura. So kita bentuk hemisfera. Jadi macam mana kita nak cari volume kita? Volume kita sebab y axis kan. Ingat lagi tak formula kita apa? Kalau formula kita akan keluarkan formula kita terhadap y axis. So akan jadi dy. So kita ada x kat depan. Kalau volume kuasa 2 kena ada pi. Dari mana ke mana? Daripada sini naik ke atas. Daripada sini sampai ke atas. K tadi berapa? K kita tadi sama dengan 2. Naik ke atas ni intersection ni berapa? Kita tahu intersection berapa? Intersection ni kamu kena carilah. Kalau intersection of y axis, x sama dengan 0. Kalau x sama 0, y sama dengan 3 saja. So, sampai ke 3 lah. Kita akan integratekan 2 hingga 3. Baik, nak selesaikan. So, pi ni tarik keluar lah. Sebab pi adalah constant. Tak mempengaruhi kita integration. Kita tarik keluar. Ya. So, yang tinggal x kuasa 2. So, formula kita apa? Kita nak integratekan curve kan. So, ini curve kita kan. Ini curve kita. So, ini formula kita. Tetapi, bila kita ada equation y sama dengan 3 tolak x kuasa 2. Formula nak apa? X kuasa 2. So, kita akan cuba rearrange balik. So, negatif x kuasa 2. Pindah sebelah sini. So, jadi x kuasa 2. 3 tolak y. Tak perlu lagi dah kuasa 2 ni. Tak perlu kuasa 2 lagi. Sebab equation kita memang dah kuasa 2. So, 3 tolak y. Integratekan 3 tolak y saja. dy daripada 2 hingga 3. Okay. Kita integratekan 2 hingga 3. Baik. So, pi kita kekalkan. 3 integrate dapat 3y. Tolak y kuasa 2 bahagi 2. Integration. 2 hingga 3. So, ini 2 hingga 3. Masukkan pi. Masukkan 3 ke dalam ni. So, 3 tolak 3. So, 3 kuasa 2 per dengan 2. Keseluruhan ni. Tolak dengan ni. Gantikan 2. So, 3 darab dengan 2. Okay. Tolak dengan 2 kuasa 2 bahagi 2. Keseluruhan. So, pi 3 darab 3, 20. 3 darab 3, 9. 9 tolak dengan 9 per 2. Kamu akan dapat 9 per 2. Tolak dengan 3 darab 2. 6 tolak dengan 4 per 2. 4 per 2. 6 tolak dengan 2. Kamu akan dapat sama dengan 4. So, kamu punya jawapan akhir 9 per 2 per dengan 1. Kamu akan dapat 1 per 2. 1 per 2 pi unit kuasa 3. Sebab ini adalah volume. Okay. Ini adalah volume. Baik. So, kita dah selesai dah semua. Ya. So, kita dah selesai semua dah.
So kita dah jawab bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A ni kita gunakan simultaneous equation. Area tadi kita gunakan formula area. C kita gunakan volume, ya. Dan jawapan volume ni wajib kamu tinggal dalam pi kamu. Selesaikan masuk dengan kalkulator, masuk dalam pi, kamu akan dapat jawapan juga. Tetapi jawapan kamu mungkin akan hilang satu markah sebab kamu dah lupa tinggalkan jawapan in terms of pi, sebab dia in terms of pi sahaja. Ya. So kita ikut apa yang soalan nak, ya. Walaupun jawapan itu tepat, jawapan itu betul juga, tetapi kita tak mengikut kehendak soalan nakkan in terms of pi. Baik kelas. So saya cuma sempat bincangkan satu soalan saja, ya, sebab kita target memang kita nak buat satu setengah jam saja video. Jadi kalau kita revise balik, okey, kalau kita revise balik apa itu area, macam mana bentuk volume, okey. So ini volume, kemudian kita punya integration, ya, integration untuk definite case dan kita punya area, volume dan sebagainya. Baik, integration saya ulang balik, indefinite, definite adalah case berbeza dengan kita punya definite, indefinite. Kalau definite kita akan integrate macam biasa juga, 0 hingga 1, gantikan 1 ke dalam yang masukkan lower limit untuk kita tolak. Wajib tolak bukan tambah So berhati-hati. Kadang-kadang jawapan ni kamu akan dapat negatif. So kalau ada negatif kamu akan dapat positif. Berhati-hati, ya, berhati-hati. Step by step tak apa, tak ada masalah. Ya. Kalau kamu nak guna kalkulator boleh. Kita kalkulator yang ni ya. Kalkulator ni kita boleh selesaikan cantik. Kalkulator yang satu lagi tu pun boleh juga. Ya. Kalau integrate, kamu tengok integrate, masukkan equation kita. Equation kita x kuasa 2 tambah 3 kan. Kita akan masukkan x kuasa 2 tambahkan dengan 3. So kita masukkan limit dia. Oh sorry, saya ada kuasa negatif 1 tu. Alright. So kita masukkan limit kita 0 hingga 1. Kita masukkan 0 hingga 1. So kamu akan dapat jawapan 10/3 lah. Jawapan dia sama 10/3. Nampak? Okay. Ini cara kita nak semak jawapan. Tetapi berhati-hati sebab ini ada markah ni, step ni ada markah. Janganlah kamu terus gunakan yang ni, kamu terus gunakan kalkulator bagi jawapan 10/3. Betul lah, jawapan kamu betul juga. Ya, tetapi kamu hilang markah ke langkah kerja kamu tidak ada.